Okey. Saya macam tadi lah yang disebut oleh Syuaib tadi, saya dilahirkan pada 3 Ogos. Tahun ni rahsia kan. Dah sebut tadi. Saya dah sebut. Kenapa tak rahsia lagi? Yalah, mana edit lah. Kena edit lah kan. Dia minta edit pula. Tak ada. 3 Ogos 1977 di kampung Aidilali, Batu Kikir, Jempol, Negeri Sembilan. Tapi saya lahir saja kat sana tu, rumah arwah nenek saya lah. Sebab arwah abah saya membesar kat sana. Arwah mak saya, arwah lah Allah, banyak mak aku. Mak dia lagi. Allah, mak ada lagi. Arwah abah saja, arwah abah membesar kat sana. Mak saya membesar di kampung Sungai Buloh, Jelebu. Dua-dua memang pure Negeri Sembilan lah. Jadi mak saya ikut kampung Negeri Sembilan tak juga. Sebab mak saya lahir di kampung Sungai Balak, Kajang. Kajang. Tapi dia membesar, dia merantau kan, anak-anak orang Jawa ni. Merantau kan. Jawa? Jawa? Mak saya Jawa. Mak saya Jawa. Jawa Selangor saya lah. Saya ni ke Jawa, arwah atuk saya tu katanya memang daripada Jawa Barat, betul. Alamak. Jawa. Tapi arwah Wan saya, nenek orang di sebelah panggil nenek ni Wan. Yang belah mak saya Jawa ni, Jawa Paroi. Jawa Serban. Okey. Adalah. Jadi mak saya membesar di Jelebu lah. Jelebu. Jadi dekat mak saya cerita dulu, orang dulu takut nak beranak kat hospital. Kenapa? Beranak mesti balik kampung. Nak beranak kat Orang rumah? dulu lebih percaya dengan bidan kampung. Dulu tu sebabnya saya lahir kat kampung. Saya dengan adik saya nombor 2. Jadi memang kita orang dilahirkan dekat kampung Aidilali ni, Batu Kikir. Tapi membesar di Serban. Membesar di Serban. Jadi kemudian saya ada 5 beradik. Syamsul, Amri, Ismail.